telah pun masuk ke dalam padang. Perlawanan yang cukup penting bagi kedua-dua pasukan mempertemukan tuan rumah Selangor FC menentang Kelana United FC. Dan pegawai perlawanan malam ini, Saudara Ahmad Nawawi, akan dibantu oleh Nurul Ain Izzati. Jarak yang cukup adil untuk melaksanakan satu rembatan terus. Apakah Maria mampu melakukannya? Terus saja, namun tersasar di kiri gawang Selangor. Sepakan percuma di luar kotak penalti. Adakah dengan kaki kirinya mampu menghasilkan sesuatu? Hanya rendah, tetapi tiada masalah untuk Dayana Wardina. Yo melebarkan ke bahagian kanan. Cantik gerakan ini. Hantaran ke tengah dan tandukan. Itu dia masuk. Satu jaringan yang dilakukan oleh pemain Selangor berjersey nombor 30 Ayuna yang telah menyempurnakan tandukan dengan cukup sempurna hasil hantaran lintang sebentar tadi. Ruang yang cukup besar, cukup kosong, dan beliau mempunyai cukup masa untuk menghasilkan gol. Saksikan sekali lagi. Terdapat dua orang pemain Selangor di kawasan tengah dan mereka mempunyai option yang cukup untuk menghasilkan gol. Yang terbaik sekali, gol itu juga mengharapkan sesuatu yang baik dapat dihasilkan oleh Kelana United FC. Baik, hantaran ini ditolak keluar oleh penjaga gol Selangor. Mereka masih bergelok di dalam kotak penalti dan terus dikeluarkan serangan, terutama di bahagian sayap, dibantu oleh ketangkasan ketua pasukannya. Mereka dari bahagian kanan. Okey, sekali lagi ketangkasan Dayana menidakkan hantaran lintang tersebut. Cari arah ataupun gol pada malam ini. Baik hantaran Ayuna ke hadapan mencari rakan. Dapat di situ oleh Najwa. Cutback, rembatan dan masuk. Itu yang saya katakan tadi. Akhirnya Julissa Cisneros menemui sentuhannya, menghasilkan gol kedua untuk Selangor FC. Hasil hantaran cutback daripada Nur Najwa pada minit yang ke-59. Kita lihat sekali lagi bagaimana penyudah dilakukan oleh Julissa. Seorang penyerang prolific yang ketika ini perlawanan bersambung semula. Satu percubaan jarak jauh. Boleh saya katakan itu satu shot on target dilakukan oleh Reva Octaviani. Jarak itu cukup. Tidak ada siapa yang cuba menghalang gerakan ini. Ayo. Baik. Lolosan ini ke hadapan pada Najwa. Membawa terus ke dalam kotak penalti. Apakah mampu untuk menghasilkan sesuatu? Oh, cantik. Lambat pula Julissa untuk memintas bola itu. Yang mampu dilakukan oleh kedua pasukan untuk tempoh kurang daripada 7 minit. Mampukah Selangor untuk menghasilkan gol ketiga? Masuk ke dalam Tiva. Mencari Julia. Oh, terlepas. Ayu menyambut bola ini. Oh, rembakan itu dihalang oleh pertahanan Kelana United. Tapi Julissa cuba memberikan tentangan. Oh, itu dia. Satu bentesan yang tidak patut dilakukan. Tapi bentesan itu bersifat teknikal. Itulah komitmen yang di Ross.
Okey, Kelantan United FC ketika ini mempunyai peluang melalui sepakan percuma diambil. Itu satu rutin sahaja bagi Dayana Wardina. Tidak ada masalah. Mempunyai rekod bersih, menang ke-4 perlawanan, mengungguli carta liga untuk hari kelima perlawanan. Okey, apakah satu hantaran yang baik akan dilakukan di sini? Hantaran terus, ditepis di situ ke kubu lawan. Sakura menggelecek, memusingkan badan, cuba mencari Rania, tapi keluar. Dan itulah dia, pengadil telah meniupkan whistle perlawanan bagi menamatkan perlawanan pada malam ini di antara Selangor FC menentang Kelantan United FC. So basically this is your first time untuk menjadi dinobatkan sebagai player man of the match. So apa perasaan malam ni? Happy dengan teammate semua bagi 100% lah untuk malam ni. So apa you punya plan untuk next game? Untuk next match lawan Sabah, banyak lagi benda yang perlu kami perbaiki dari game ni. So kami just terus continue untuk hard work lah. Dan nasihat kepada rakan sepasukan? Thank you. Tanpa dorang saya nak akan dapat award semalam ni. Okay, thank you very much. Congrats. Thank you. Okay.